Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So, hari ni nak borak pasal apa? Tak ada. Sebenarnya aku nak borak pasal SPM. Aduh, mengimbau kembali kenangan lalu. Okey, kepada adik-adik yang SPM dulu. Okey, kalau korang tengok video ni, okey, mungkin boleh dapat sedikit nasihat lah daripada aku. Okey, SPM ni bukannya sebenarnya nak bandingkan nak result tu, nak dibanding-bandingkan ke apa, nak menunjuk ke apa, tak ada. Sebenarnya result SPM ni, kenapa cikgu-cikgu di sekolah tu tekankan sebenarnya, okey, kenapa cikgu tu tekankan suruh belajar betul-betul. Bukan cikgu lah, semua orang lah, okey. Aku yakin semua orang dia rasa akan suruh belajar betul-betul, suruh buat SPM tu elok-elok. Kenapa? Tapi kenapa persoalannya? Tapi kenapa SPM tu penting untuk orang? Okay. Sebenarnya SPM ni dia sebagai satu pintu lah. Okay. Satu pintu untuk korang nak ke mana. Okay. Untuk korang nak ke mana. Ada orang dia nak masuk U, ada orang dia nak pergi ke situ, ke sini. Jadi korang kena score ikut apa yang syarat-syarat yang diperlukan untuk tempat korang yang nak belajar nanti. Okay. Jadi korang perlu lepasilah syarat-syarat minimum tu. Tapi kalau korang dapat result yang terbaik, maka terbuka luas lagi. Korang boleh minta apa-apa yang korang nak. Faham tak? Korang boleh minta apa je korang nak. Yang tak nak pun korang boleh minta juga. Tu kelebihan result yang bagus lah. Okay, result yang bagus ni tak adalah nak straight A. Okay, tapi kalau dapat straight A tu, korang akan dapat banyak reward lah. Okay, beasiswa. Lepas tu korang dapat belajar overseas. So sebenarnya cerita ni, SPM ni memang satu tiket untuk buka jalan korang lebih luas. Bukan satu jalan je. Kalau result tak bagus, satu jalan je. Kalau semua face, kalau silap tak ada jalan langsung. Tak ada jalan nak belajar lah. Tapi untuk teruskan hidup, korang perlu struggle lebih lagi lah. Okay, daripada budak yang belajar, korang nak belajar situ susah sini, korang perlu struggle. Okay, itulah nasihat aku. Jadi SPM ni minggu depan buat betul-betul. Yang paling penting, jangan tak adil bro. Jangan tak adil. Korang kena adil. Paling kurang adil lah. Walaupun tak tahu lah. Kalau tak adil lah, tak tahu lah. Jaga apa yang teruk lah. Memang tak fikir masa depan. Ya, nasihat aku belajar betul-betul. Okay, buat yang terbaik. Good luck.